Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Kita bersiaran secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream yang dibawakan terus dari Glammy Lemmy Music Studio Shah Alam. Baik, ini adalah episod yang keempat di mana satu lagi lagu yang berjaya dipertaruhkan untuk Road to Final. Kita terus saja bersama dalam segmen Potpet Aspirasi bersama dengan kita sekarang ini UNIC dan Fetri Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersama segmen aspirasi, Potpet Aspirasi, di mana pot ini, faham Potpet apa? Faham tak, Bazli? Sembang ah. Potpet tu apa? Sembang. Sembang Potpet. Cocek tahu lah. Cocek. Oh, cocek pula. Cocek. Oh, Lain. Itu kan, itu lain. Ini Potpet maksudnya selalunya podcast lah apa, kita Potpet. Pot ni maksudnya tempat. Dan pet mesti korang tahu kan? Pet apa maksudnya? Binatang peliharaan. Itu confirm. Memang selalu orang akan jawab benda yang sama. Tapi pet ni sebenarnya pertandingan. Ni tempat kita bertandingan. Lain Ya, nak tanya dia sejak bila boleh cakap Melayu ah? Oh, ya ke? Kenapa nampak macam apa? Mahir Zain konsert baru ni kan? Tak mahir. Yang tak mahir punya. Masya-Allah. Okey, baik. Lagu yang dipertaruhkan lagu Fatimah. Komposernya adalah Bazli sendiri, dan penulis liriknya yang tersohor tak lain tak bukan saudara Fetri Yahya. Okey, kita nak tahu lagu datang dulu ke lirik datang dulu? Tak ingat lah. Rasanya melodi datang dulu. Melodi datang dulu. Melodi siapa yang buat? Saya buat melodi. Bazli. Okey, Bazli, apa pengalaman macam mana rintangan lagu Fatimah, satu sosok, satu karakter yang besar. Jadi macam mana pemikiran bila nak buat melodi tu? Adakah dia dah tahu dah memang sebenarnya untuk lagu Fatimah ke sebagainya kan? Okey, lagu ni lagu Fatimah ni ada sentimental value yang tersendirilah untuk UNIC. Sebab lagu ni adalah lagu pertama UNIC bergabung semula dengan Fitri. Okey. Setelah 10 tahun kami membawa haluan lah orang kata. Jadi waktu bergabung tu kita kena come out satu single. Okey. Jadi daripada tu kita fikir lagu apa, konsep apa, muzik apa. Sampailah kita minta lagu kepada komposer-komposer lain. Lalas fikir, tak apalah, biar aku buat lah. Mungkin aku lebih tahu colour UNIC tu macam mana nak bawa. Begitu. So kita bawa lagu Sri Kandi lah. Okey, Sri Kandi pula, Sri Kandi yang macam mana? Cari, kita buat Fatimah lah. Masya Allah. Jadi UNIC ada sikun lagu Sri Kandi, start dengan Ainul Mardia, betul, Zinira, Balkis, Aisyah, dan Fatimah. Okey, perbezaan di sebelum ni, karya sebelum ni Sri Kandi juga, tapi yang ini yang ini ada perbezaan tak? Kata 10 tahun dah tak jumpa, jadi Fetri bersama kembali, tapi hari ni Fetri dah tak ada balik lepas lagu. Tak ada balik. Kita bawakan Fetri Yahya. Kita bawa Fetri Yahya pula. Biasa dia tulis lirik, hari dia menyanyi. Tu lah. Betul lah. Akan bersama tak? Okey, macam mana dia punya perbezaan? Ataupun memang dah tahu lagu Sri Kandi yang sebelum-sebelum ni mendapat tempat di hati peminat, pendengar dan sebagainya. Ada lagu Fatimah ni, strategi yang sama? Betul. Atau melodi yang rasanya boleh melekat? Masa kita bincang tu memang nak cari siapa lirisis yang sesuai kan. Pasal Bazli dia boleh je tulis lirik sendiri kan. Saya kalau tulis memang tak siap-siap lirik tu. Jadi ayat Al-Quran. Tak renung jadi dia. So kita cari macam sebab kita bincang juga, kalau biasanya lagu-lagu dulu yang zaman Abang Hijaz buat, dia macam puitis. Dia dalam lah kan lirik dia. So kita cari nak cari yang simple. Tapi sampai maksud dia dalam masa sama double meaning. Jadi mungkin Fatimah tu boleh tuju pada isteri dia nama Fatimah. Mungkin ada pasangan tunang dia Fatimah dan sebagainya. Dan Fatimah yang lain lah. Sebab kita bayangkan lagu Fatimah, lagu macam tu kan. Dia macam general. Tapi dalam masa sama yang maksud dia yang sebenar adalah Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang genre lagu dia, Bazli? Ya? Genre lagu dia? Pop lah kot. Pop. Masih kekal lah pop. Sebelum ni pun sama juga pop kan. Betul. Okey, untuk penulis liriknya Abang Fitri Yahya, ada pantun sebelum nak ni? Dia macam teromba tau. Okey, apa tu? Teromba ni maksudnya tak ada batang yang melintang, tak ada onak yang menghalang, tak ada rancau yang menjelma. Bagaimana datang, begitulah juga baliknya. Bermula dengan selawat, dikirim dengan bismillah, bercantum di langit menjadi fasih lidah untuk menajatkan doa.
Masya Allah. Ini cerita pasal lirik-lirik ni tadi. Nak dapat tu maksudnya ini daripada ni. Itulah bila ada keterpanggilan untuk tulis tentang berkaitan Nabi Muhammad, saya kira itu sebagai bukan tugasan, bukan lirik, tapi keterpanggilan. Keterpanggilan. Ya, sebab tentang Muhammad ni tak boleh main. Sebab tu kalau saya buat, mesti tak boleh buat lah. Saya tanya kepada banyak lirisis yang otai kan, macam Datuk Asar Harsan, di depan ni Ayanda, kalau nak benda yang berat ni memang kena minta. Nak tunggu ilham ni setakat akal saja. Jadi kalau benda yang besar ni memanglah harus dimunajatkan untuk turun ke dalam tinta dan karya. Masya Allah. Rasa-rasa macam salah ambil MC Hebat MC ni. Rasanya mungkin host lepas ni kita akan tak tukar, kita kekalkan. Sebab nak menampakkan ketidaksempurnaan tu. Yang sempurna adalah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Kita dah tak sabar nak dengar di mana pentas anugerah Carta IKIM ini di semi-final ini kita garapkan daripada lagu Gubat Asal Bazli. Sekarang ni kita tukar hanya 3 je pemain muzik. Itu dia pemain kita, Tam on gitar, Adam on piano dan juga Ramli on percussion. Jadi bersiap sedia, insya-Allah kita akan dengarkan persembahan mereka, persembahan lagu Fatimah ini, komposernya Bazli Yunaisi dan penulis liriknya tak bukan nama Fetria ya. Jom kita bersiap sedia. Sambil-sambil tu kita perkenalkan juri tetap kita, masih tetap dan kekal ceria. Tak bukan saudara Adib Nahar. Dan seterusnya Brother Lokman S dan ketua juri kita dan ketua bagi idea-idea yang bernas untuk menaikkan martabat anugerah Carta IKIM ini. Tak bukan Abang Farhin Abdul Fattah. Ini ada pantun juga. Baiklah. Jadi Abang Fetri pula. Okey, jom kita dengarkan. Sehalus santunmu yang indah, sejernih matamu yang bening, begitulah manis kurnia kepadamu. Hidupmu dengan wahyu cinta, tak perlu pujian dunia, terhindar bunga-bunga dusta yang dimurka. Oh Fatimah, kau terindah wanita mulia. Oh Fatimah, lambang cinta tulus dan setia. Oh Fatimah, fasih lidah munajatkan doa, tiada kekesalan memilih tu mujahadah. Hidupmu dengan wahyu cinta, tak perlu pujian dunia. Di saat kesulitan tiba, kau tahu jalan nak berpulang. Oh Fatimah, oh Fatimah, kau terindah Sri Kandi mulia. Oh Fatimah, cinta hatimu kepada yang esa. Oh Fatimah, kau serahkan segala sanubari di dalam perjuangan, teruskan sabda baginda.
Allahumma salli ala Muhammad. Itulah dia tadi persembahan daripada UNIC, lagu Fatimah yang dipertaruhkan. Baik, kita dengarkan komentar dari juri yang pertama, dipersilakan saudara Adib Nahar. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Abang Fetri, Bazli, Fakrul. Nak komen pun tak boleh nak komen banyak. Cuma nanti bila insyaAllah ada rezeki nanti, bila masuk final kan, emosi lebih. Emotion bagi lebih lagi. Sebab lagu ni kita tahu lagu tentang Sayyidatina Fatimah kan. So bila kita nyanyi lagi dengan emosi, tahulah tadi pasal lirik kan, susah buat lagu baru kan. So nanti bila ada masa lagi, kita bulan berapa nanti? Bulan 1. Ada cukup masa lagi insyaAllah. So adik rasa by then you all dah prepare lah. So bagi lagi emosi, mesti terjadinya lagu ni. Melody dah sedap. Fall of the lyrics dekat lagu pun sedap. Terima kasih Abang Fetri. Sebab banyak lagu lirik jatuh betul-betul kat melody, dia jatuh cantik. Nama Fatimah tu, dia panggilan tu, itu dia macam satu panggilan yang memukau. Orang panggil balik Fatimah. So chorus tu, sebutan Fatimah tu buat kita akan teringat lah. Dia recall. So salah satu benda yang akan membuat orang yang mendengar lagu ni sama juga dengan lagu-lagu lain. Macam lagu Anumadiah, lagu Zinira, dia pergi ke situ juga. Fatimah sama juga, orang akan ingat balik perkataan-perkataan tu. So terima kasih banyak. Baik, kita dah dengar komentar daripada Adib. Seterusnya Brother Lokman S. Assalamualaikum sahabat, adindaku semua. Allahu Akbar. Bagai bulan jatuh ke riba, bagai bintang bertaburan. Dapat jumpa sahabat-sahabat ni. Bazli, lama tak jumpa Masa dia bawa balik dulu. Allahu Akbar. Saya sebenarnya tak ada apa nak komen. Sebenarnya macam mana sahabat sebelah komen tu lebih kurang sama je lah. Lagu bagus, melodi bagus, lirik memang kena sebiji-sebiji. Fatimah tu, that mean note tu, kalau kita tukar benda lain tak kena. Jadi pentingnya lirik tu dengan note tu, dia selari. Walaupun 3 piece, saya tak tahulah nanti insyaAllah malam final esok nak bawa full orkestra pula ke. Kita tak boleh jangka kan benda ni kan. Betul tak tuan? Betul. Ya. Jadi itulah, buat yang terbaik. Saya rasa tak ada apa nak dikomen lah. Tengok masa pun banyak lagi. Floor manager kata cakap. Kasihlah brother kita, kasih muka lah. Okey. Kasih muka. Kasih abang cakap. Okey. Bagi semangat. Anxiety ni kan. Okey, tahniah. Seterusnya. Saya suka lagu ni, suka. Feel dia cukup bagus. Okey Okey, itu dia komen daripada Abang Lokman S. Dan seterusnya ketua juri kita, Abang Farhin Abdul Fattah. Silakan. Okey, saya rasa bukan tak puas Tak puas pasal apa? Pasal korang baru sempat nak run through hari ni. Kita kan dalam produksi ni kita ada peluang untuk bagi pada grup lain untuk rehearse sehari sebelum. Dan sempat mereka bermimpi balik masing-masing, bawa balik dia punya guide track. Dan UNIC dalam keadaan tergesa-gesa, mereka membawa balik pada show. Tahniah kerana dalam masa kesempatan 10 minit kamu dah buat persiapan. Walaupun musician sikit, dia tak mudah kalau kita tak biasa. Tapi mereka ni dah biasa dengan kita ada disiplin dulu 10 tahun lepas. Dalam satu hari berapa lagu kita nak record dulu, ingat tak? 6 episod. 6 episod sehari. Diorang dah biasa kena lenjan dulu. Jadi maksudnya ini semua penting. Pengalaman-pengalaman, dan sampai sekarang mereka ni masih lagi kata orang momentum yang begitu. Keep the momentum. Maksud dalam keadaan terdesak pun boleh memberi feel yang terbaik. Maksud expectation Adib tadi betul. Sebab kita tidak boleh ada alasan pun sebenarnya untuk tidak memberikan feel yang lebih baik. Sama ada kurang instrumen ke, tak ada instrumen ke, walaupun tadi kalau secara acapella pun mereka boleh buat. Saya yakin UNIC boleh buat sebab mereka ni dah diuji dengan berbagai keadaan. Keadaan amplifier kena hujan mungkin atau masuk air apa semua kan. Jadi dah biasa semua kan. Show di Thailand, Diki-Ziki. Ya, pakai mic. Diki-Ziki di Thailand. Kan? Memang betul masuk air. Ada. Itu betul. Kan walaupun abang tak ada. Tapi tahu cerita-cerita tu. Jadi maksudnya ini penting. Jadi perjalanan hidup seorang da'i yang juga berperanan sebagai menghiburkan masyarakat dan memberi nafas-nafas rohani kepada masyarakat penting untuk mereka juga lalui. Sebab semua da'i pasti akan diuji. Sama ada
level-level ujian tu berbeza lah. Sesuai ujian untuk seniman pula ujian pujian, bukan ujian kejian. Pujian tu masalah juga. Masing-masing kalau dia. Yang penting kita mudah-mudahan apa yang kita buat ni qabul. Bukan sebab anugerah Carta Hakim ni. Qabul ni maksudnya apabila masyarakat terima, masyarakat penghayati, orang semua dapat menjiwai siapakah Saidina Fatimah, itu qabul, penting. Sebab anak-anak perlu tahu, perlu kenal watak-watak. Dan suami-suami walaupun isteri bukan nama Fatimah, dia perlu merasakan yang dia ada Fatimah di rumah supaya apresiasi tu ada. Dan lagu ni boleh menyampaikan. Terima kasih Fetri dan UNIC. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di final insyaAllah. Itu dia komentar telah kita dengar dari ketiga-tiga juri. Dan ingin saya naikkan kembali, mengingatkan kembali kepada semua yang mengikuti anugerah Carta Hakim FM ini, di mana Abang Farin sendiri selalu sebut, kita bukan sekadar cari finalis, kita cari jalan untuk perbaiki karya nasyid dan cara kita mengangkatnya. Orang dulu tulis syair dengan dakwat saja, tapi boleh bertahan ratusan tahun. Rahsianya adalah ruh dan cinta. Buktinya Qasidah Burdah Imam Al-Busiri sampai ini orang baca, sama juga dengan Barzanji di Ba'i, itu karya yang qabul, diterima Allah, terkenal langit dan juga di bumi. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua para juri kita, terima kasih kepada UNSC Abang Fitri Yahya, dan terima kasih kepada yang mewarnai episod kita, kepada semua artis, semua penyanyi muzik kita. Beri tepukan sikit untuk muzik kita. Dan terima kasih kepada tim produksi. Jadi kita jumpa lagi di episod akan datang dalam mission kita tadi tak bukan untuk ke final, mencari 10 finalis. Dan jumpa lagi di Road to Final Anugerah Carta Hakim FM 2025. Fatimah, kau terindah, wanita mulia. Fatimah, lambang cinta tulus dan setia. Fatimah, fasih lidah munajatkan doa. Tiada kekesalan memilih tu mujahadah. Hidupmu dengan wahyu cinta, tak perlu pujian dunia. Di saat kesulitan tiba, kau tahu jalan